Oi, cikgu. Tunggu dulu, tekan. Weh, kamu tu. Ambil tu besar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Pam je tu. Drag buka. Sekap tu. Alhamdulillah. Pergi sana kau. Turun. Woi, kaki kau. Drag buka habis. Turun di sana. Buka habis itu. Buka. Kau layan saja. Oh, ses gila. Buka habis. Layan saja tambah. Ya. Sentak. Yes, alhamdulillah ke. Alhamdulillah. Drag kasih longgar. Oh. Bismillah. Alhamdulillah ada. Grip. Kerapu. Oi. Oke, assalamualaikum sahabat-sahabatku sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera. Oke, alhamdulillah bertemu lagi. Ini masih dalam rancangan mencari lesen. Oke, ini trip ketiga di tempat yang sama. Dan alhamdulillah masih bersama dengan punya cikgu. Ini dia. Oh, benar ke? Basah. Macam biasalah. Bawa ambil angin. Masuk di tempat ini memang susah jauh kan, jalan kaki. Tapi tapak kita harungi demi siakap dia. Tanpa buang masa, kita siap-siap barang dan kita mancing. Mantap. Sekarang kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Balingan pertama. Sekarang kita buat balingan pertama pula, dan kita menggunakan kita punya set legend, geng. Satu legend. Inilah pertama saya punya batang rod. Ini dia. Ini sudah sangat lama, geng. Sudah ujung. Tapi rod ni paling banyak mendapatkan striking. So dah memang rod lama ni. Cikgu. Hantam cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sentak. Ada. Alhamdulillah. Ada. Jangan bising cikgu. Ada. Yes, alhamdulillah ke. Ada. Jangan bising cikgu. Alhamdulillah. Drag kasih longgar. Oh. Kasih longgar cikgu. Alhamdulillah. Drag kasih longgar, kasih buka habis. Oh, jenah. Alhamdulillah. Oh, Allah lucu kan? Alhamdulillah lucu depan mata kan? Allahu akbar. Allahu akbar. Ni layan letih kan? Jangan bising cikgu, terumpan cikgu. Aduh, ya Allah ya Tuhan cikgu. Bismillah. Allahu akbar. Layan letih kan? Baru nak balik okot tu. Dia ada dah. Aku fikirkan dia dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada lagi. Sabar cikgu, sabar. Lucu pula cikgu. Allah Akbar. Janji kau jangan bising dan kau duduk saja, jangan diri. Janji kau jangan bising dan kau duduk saja, jangan berdiri.
Pusing sangat lah. Allah Allah. Okey kan. Macam mana tak ada rezeki untuk hari pertama nanti dapat ikan jenis hak. Betul cikgu ah? Jenis. Ikan jenis hak cikgu ah? Cuba lagi. Rezeki Allah tak masalah lah. Jadi nanti apa pagi tu ada ni tak apa nak. Tak ada apa-apa. Nak cari dulu. Aku keluar balik foto ni. Apa dah okey. Okey dah. Buat tinggi dah. Okey, kita tukar tampar pula. Bismillah. Alhamdulillah ada. Grip. Kerapu. Oi. Lukang. Allahu Akbar. Lukang. Allahu Akbar. Subhanallah. Kang belu. Kang belu pula. Aduh. Wih. Allahu Akbar, geng. Aku ingatkan dia dah, geng. Kang belu. Langkang belu. Allahu Akbar. Tak apa saya gua ada rezeki tak apa. Bukan ini yang kita cari. Bukan ini yang kita cari, geng. Langkang belu, oi. Doa. Kablu. Okay, kan? So di sini kita tak akan. Di sini kita tak akan, kita buang balik kan. Dari mati. InsyaAllah. Cuba cakap insyaAllah rezeki Allah tak selamat tu cikgu. Betul? Betul cikgu. Dia tak melawan, dia tak rejam itu lah. Kalau bukan kerapu dia. Dia memang macam tu. Kalau bukan kerapu memang dia. Yang kita pakai mata dua. Ini punya sangat ini. Cikgu. Ambil tu besar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa cikgu? Drag. Buka. Sekap tu. Alhamdulillah. Pergi sana kau. Turun. Woi, kaki kau. Drag buka habis. Turun ke sana. Buka habis cikgu. Kau layan saja. Oh, ses gila. Buka habis. Layan saja tak apa. Biar ada api lari tak apa. Layan saja. Jangan ketat dengan ni. Dia sangkut. Tak apa cikgu, layan saja tak apa. La ilaha illallah. Sana kau. Jangan kau pergi sini.
Layan sampai dia penat. Duduk sih, duduk. Oh, okay. Buka habis. Buka habis dah. Buka habis. Dia pakai dua. Ha? Dua. Oh, dua macam. Ha, buka habis. Tambah buka lagi. Takut dia ada jam. Tanpa dia penat dia. Ini pun sudah terlalu bising kita ini. Depan ni cikgu. Nah kan. Takut tadi. Tak sah. Tu lucu dah. Lucu depannya. Allah Akbar ya. Allah. Ada sikit cikgu. Allah. Sabar. Besar. Tak apa cikgu. Tak ada rezeki. Nampak kan ni. Dia sangkut. Dia tadi tak pam cepat. Dah main dah. Ikut kuning. Sabar cikgu. Buka dulu sini. Buka terus. Oh, Sayang. Dia lekat sikit tu. 7 kilo dalam tu. Aduh sayang. Tak ada rezeki ya. Cuma rezeki masak kami juga. Kanak sikit. Aduh, sakit kepala. Allah Akbar dia. Rezeki mata saja ya. Aduh, cikgu. Sabar. Tak apa. Alah, Rabbi. Oh, besar. Tak ada rezeki cikgu. Tapi dah hapus kan. Dia akan makan balik. Aku pun sudah hilang pedoman. Hilang arah ini macam mana ini. Buka dulu. Besar sangat itu. Allahu Akbar. Sabar dulu cikgu. Subhanallah. Oi, 7 kilo ada siakap. Letak tengah-tengah kan. Yang tak ada rezeki kan tak tengah. Ya, cikgu mata dua kan? Dua mata tapi dia makan paling bawah kot. Tengok kau punya jauh sangat ini cikgu. Kasih ni kalau buat lagi rapat sikit. Tapi itu bukan rezeki lah, tak ada buat apa. Kalau rezeki tadi nak ada tu. Dia solid tu buat tu dia dua kali terbang. Aku rasa kau punya drag tadi kuat lagi. So dia ni drag kuat lagi tu. Makan balik. Allah Akbar. Dia tak makan atau cikgu. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Dah highlight dah. Partner dia. Allahu Akbar. Subhanallah. Aku nak tenangkan dulu. Saya aku update dia. Oh, besar tu cikgu. Sayang. Oh, besar. Oh. Dia dah pergi situ, Nampak kan? Sebab tadi kan dah kendor balik Drag tu kuat sangat cikgu. Kau punya drag tadi kuat tu. Baru boleh explain kan. Boleh explain apa kan. Dah tenang sikit baru dah boleh explain. Okey, situasi dia tu geng. Lampu tu dia dah tenggelam. Dah geng. Kemudian bila dah tenggelam, sekat tu kasar geng. Oi, kasar. Oh, dia dah fly 2 kali geng. Dia tekan, dia pergi.
Lepas tu dia pergi sana, bersilang dengan cari tali cikgu Wan. Lepas tu dah situasi dalam kabut kan. Lepas tu dengan tali dah bersimpul dah. Dia loncat lagi sekali sampai kat tepi tebing ni kan. Aduh, lucu kan. Meski mata kami kan. Aduh. Tidak boleh buat apa-apa. Ada. Ni lain kali. Kalau sudah tenggelam itu, kau hook sikit saja. Jangan hook 2-3 kali. Ini bukan tengiri, ini siakam ni. Mulut dia tu lembut. Ada lembut juga. Lembut ah. Dua kali hook kau. Hook koyak mulut ikan tu jadi luka besar. Mata kai itu dia boleh boleh lucet. Apa? So sentak sekali saja. Kita rasa dia boleh hook. Dia boleh makan mata kai itu sudah. Jangan hook banyak kali. Pasal tu kalau dia sudah ada jam tu kena buka check semua. Bagi dia lari tak apa. Habis bawa lari tali tu tak apa. Bagi dia sendiri perasaan bila dia luka tu dia akan penat lah, dia akan penat dan dia akan tak balik macamnya, dan kita boleh landedkan lah. Jangan lawan, kita tak boleh lawan dia masa dia kuat lagi. Dan satu lagi tu kita terlalu bising. Kita terlalu bising. Jadi dia jadi ni lah, makin agresif lah. Sayang. Tak apa. Kita sabar, sabar lagi dia. Sabar. Okey cikgu ah. Dah jadi macam cikgu Wan lah. Jangan lucu. Cikgu Wan lucu tu macam mana? Dan nampak ikan lah. Baik, nak landed. Jadi macam tadi juga ah. Lucu depan mata ah. Yang mau tidur tak lena. Lagi-lagi kalau tak ada hasil hari ini memang tak boleh tidur malam ni. Ginang lucu. Monster lucu tu. Jauh sangat itu cikgu kasih rapat kan. Ada tu dalam tu. Cikgu, sama tu, datang. Jalan, sama tu. Kamu tu. Dia dekat kan, Ju. Tu patung. Ya, dekat kan, dekat. Baca tu, Ju. Cuba beli ayo. Patung. Ingat apa? Patung. Mana, Ju? Dekat belah mana? Hari itu lalu dah benda ni. Hari itu lalu lah dia ni. Dia duduk sini pusing-pusing saja benda ni. Mana titik tu kau? Ombak pulang tu. Sudah tu, dia tak pasal ke bila lu kat tu ni. Cikgu lalu ke atas tu. Ingat apalah. Tak apa. Jangan cikgu, saya dah pernah kena cikgu. Jangan buat macam komen cikgu. Saya dah pernah kena lah. Dia tak wani tu. Ayah. Dalam beg. Okey, baik. Terperanjak aku ingat apa? Ya, kami tak boleh tu. Tapi kalau bapak dia ni tak boleh. Mana boleh map? Ini tak pasal pula tak ni. Duduk kecil batu pun ni. Rumah dia pukul dia. Alah, iya. Apa benda lah. Banyak. Tak kejut aku. Aku ingat apa?
Aku ingat manusia. Itulah masalahnya. Saya pun ingatnya tu hitam belum belakang cikgu. Kita duduk tengah khusyuk duduk kita ikan nak makan. Betul Bakar tu. Ha? Tu. Hitam tu. Oh. No, bakar weh. Bot bakar. Bot bakar weh. Bot bakar. Oh, sudah. Oh. Lagi mula mai lagi nak panggil mula mana? Okey. Assalamualaikum geng. Selamat tengah hari. Itulah perjalanan kita hari ini geng. Sesi mancing kita hari ini. Oh, kita kena bully kau-kau geng. Saya tak apa. Saya sudah gasak 2 kali di episod lepas. Apa tu? Strike geng. Alhamdulillah. Kena lagi ni. Nah, tenggelam lagi. Woi, tenggelam lagi. Bismillah. Woi, kena lagi. Woi. Nanti kamu saksikan nanti. Dan yang teruknya kita punya Sego. Dia kena bully geng. Dia kena bully dengan monster. Dah pandai dah pun. Ikan tu dah kita pun nak landed dah, tapi bukan rezeki kita. Jadi ikan tu dah terlepas geng. Dia terlepas. Ikan tu kalau dia landed, ikan tu satu lagi sejarah bagi kita. Siakap liar yang bersaiz mega. Itu dia. Dan pagi tadi pun kita dapat juga strike menggunakan kita menggunakan teknik pelampung dan dapat satu sambaran janaha dan begitu juga dia lutut juga ikan pemata. Jadi hari ini anggaplah hari ini lucu sedunia. Ujian kita untuk supaya kita lebih bersabar lagi dapat macam inilah keadaan macam ini. Jadi begitulah ceritanya geng. Mungkin dari segi teknikal tak kena sebab kita ni untuk mencari siakap liar yang memburu siakap liar. Kita bukan pandai geng, cuma kita pemancing tapi kita tak pandai mancing. Banyak lagi benda-benda kita kena belajar. Kita kena berguru pada banyak ilmu Cikgu Wan turun kat kami. So orang-orang yang mahir. Terima kasih juga pada Cikgu Wan yang pandai main siakap. Bantu. Walaupun kita berusaha untuk longgarkan drag itu supaya lucut ataupun tali putus itu tidak berlaku, tapi kalau memang bukan rezeki kita, walaupun kita buat macam mana memang tak akan naik. Betul. Jadi itulah geng perjalanan kita. Kita minta maaf kita tak dapat tunjuk ikan geng. Di akhir video kita hanya tunjuk kelang kabut, tunjuk huru hara, kepanikan, terujab, excited. Itu sajalah video kita ataupun momen-momen cerita kita untuk hari ini geng. Pertemuan kita sampai sini saja, dan macam biasa kita bertemu di episode akan datang di hari yang sama, di waktu yang sama, yaitu hari Rabu pukul 12.30 hari yang kita keluarkan video setiap hari Rabu geng. Cikgu baik. Repeat lagi tak Cikgu? Kasih. Pasti akan repeat balik. Okey, malam InsyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan kami akan sampai. Malam ni Cikgu agak lena tak Cikgu? Dah. Mandi tak basah. Tidur tak lena, makan tak kenyang geng. Rindu lah. Itu dia geng. Dah baca dah tak ada rezeki. Itu dia. Memang tempat tu memang laluan dia lah, lubuk dia. Kalau dia lalu pun memang saiz yang mega-mega saja semua. Tadi pun kita tengok dari saiz dia itu dalam
besar daripada anggaran 5 atas lah, 5 kilo atas. Yang first time main dengan cikgu tu, ingat je yang dapat 2 kilo lebih tu. Mungkin dalam 6 ataupun 7 kilo lah. Sebab kami tak pernah dapat ikan sekat tu, kami tak dapat nak mengagak. Tapi kalau cikgu Wan cakap 5-6 kilo confirm, pasti confirm. Memang saiz dia. Betul. Sebab cikgu Wan yang memang cikgu yang pernah kita selalu naik. Yang semalam pun kita tengok dalam anggaran dia pun memang saya tepat lah anggaran saya, iaitu 2 kilo 100 dan ikan tu berberat 2 kilo lah 50 gram. Yang sebelum ni pun sama juga anggaran kita, iaitu melebihi daripada 3 kilo. Dan yang tadi itu memang biasa mega, dalam lebih kurang macam tu, agak-agak selalunya ikan yang lapas ini mesti kita tak boleh memang gorgon kita tak boleh anggap dia kecil. Semua bas-bas kita ikan yang lepas ni mesti bas ataupun itu lah. Tak ada yang kecil kalau lepas. Kalau naik itu tak apalah, kita boleh cakap lah kecil. Tapi kalau lucut memang kita boleh cakap kecil, mesti bas. Tapi yang pasti kita pastikan tahu ni bantal terlepas, ekor kuning. Yang depan mata. Okey, yang pertama kita serahin sama-sama biasa. Di episod akan datang jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, baik.